Raja Kegelapan, aku ingat kalah pada kaum di negara cahaya. Rupanya aku kalah kepada manusia. Selepas ini perlawanan akan jadi sejarah. Tidak ada apa yang boleh gantikan Ordo. Mereka selalu sebut nama kampung kami, Ultraman yang selalu melindungi bandar kami dari dalam bahaya. Sekarang ni sudah tidak ada lagi di bumi, tetapi Gun Speeder sudah bersedia. Raksasa yang muncul itu digelar sebagai Shalom Manshi. Kapten, bulan ni memang betul-betul bulan yang aneh. Banyak raksasa muncul. betul, Ada ke lagi yang nak muncul? mungkin juga. Kalau nak tahu, pergi tanya raksasa tu. Gun Phoenix, berlepas! Gun Booster, berlepas! Itu dia raksasa. Sedia! Gun Phoenix, berpecah! Kenapa awak ni? Ini bukan pertama kali berlawan. Baik, Gun Booster! Kelemahan raksasa ialah di bahagian leher. Serang dengan tepat. janji. Sedia! Let's go! Winglet Booster! Organ di leher dia tu dah berhenti berfungsi. Bermakna Shalom Manshi tak dapat dipulihkan lagi. Eloklah macam tu. Tak begitu, Kapten. Harus jaga. Ya, Lepas nyawa ambil alih. pada saya. Kenapa? Awak tak yakin ke? Janji, Teknik bintang. formasi berhubung. Manuver. Spiral Wall. Big Defense, bermula. Roket istimewa. Serang. Berjaya. Siapa kendalikan Gun Winger? Haruzaki yang kendalikannya. Ahli baru yang dapat markah tertinggi dalam ujian. Bagusnya. Ya, berjaya. Saya dah berjaya. Lakukannya. Awak nampak tak? Kami berdua telah melindungi bumi dengan baik. Awak nampakkan tadi? Mirai?
Kapten, benda yang Kapten selalu gantung ni, apa ada kat dalam benda ni? Ini ke? Ini pesona yang melindungi saya. Pesona? Kalau dengan benda ni, tak kiralah ia susah ataupun bahaya, mesti dapat cari jalan mengatasinya. Pada saya dialah dewa perlindungan. Ha? Betul ke saya pun nak jumpa dengan dia? Betul ke awak nak jumpa dia? Satu hari nanti jumpalah. Betul lah kabarnya yang saya dengar. Senang-senang boleh lawan raksasa. Mana ada? Maka dengan ini, harapan saya akan tercapai. Nak capai harapan ke? Haruzaki, harapan awak. Kapten Ryo, daerah K di Tokyo, raksasa bernama Liu Berda telah muncul di sana. Liu Berda? Benda bulat yang hidup tu ke? Awak berdua, cepat pergi ke sana. Di daerah tengah pun ada raksasa dan daerah B pun ada juga. Apa yang dah berlaku ni? Ganlode, pergi hapuskan jilid. Ganlode 2, pergi hapuskan Lubada. CIG! JIG! Dan kita pula hapuskan Makadanda. JIG! Kesemua raksasa tu muncul serentak di beberapa tempat. Ia ada kaitan ke dengan raksasa yang lain-lain tu? Wing Light Buster! Muka Danda dah dihapuskan. Sekarang ni, pergi ke daerah K di Tokyo. Di depan ada benda hidup terbang. Betul ke tu? Tapi... Memang betul. Di arah pukul 10. Dia terbang dengan laju. Pukul 10 ya? Tuan mana? Makin dekat. Gunwinger? Gunwinger? Kapten? Haruzaki, sila jawab. Kenapa dalam masa begini pun buat hal pula ni? Entah, masa ni dia dah musnah lah. Tidak, kita masih terima isyarat dari mereka. Jadi, Gunwinger masih ada lagi sekarang ni? Ni kat mana? Ada ke... Awan hitam. Sekarang kita berada dalam kapal makhluk asing. Mereka dalam kapal angkasa makhluk asing, Anbula. Betul ke macam tu? Saya ingat satu ketika dulu, makhluk Anbula ada benda yang berapi dan merah datang ke bumi. Memang betul. Itu adalah kapal angkasa orang asing Anbula. Nama samarannya Daerah Kegelapan. Kenapa sampai sekarang ni dia masih ada lagi? Selepas Anbula sampai ke bumi, mereka telah membuang kapal angkasa mereka. Saya ingat apa yang telah menghidupkan benda ni patut dikaji semula. Malah, kita juga dah dapat isyarat 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu. Sebulan dah dapat isyarat? Saya dah mula bimbang. Sebab kedatangan mereka ke sini dah bertambah. Persitikan Buster. Kami dah pun sampai di daerah K Tokyo. Kalau dia dah sampai ke daerah Bitangyo, bersedia untuk hapuskan meja lobang. Itu raksasa lagi ke? Tidak, Daerah Kegelapan dah mula menurun. Ini bermakna ia akan mengetuk bumi. Bila ketuk tanah apa kejadi? Ia akan akibatkan sebuah lubang yang besar. Alah, dia buat lubang besar je ke? Itu taklah teruk sangat kan? Tidak, Daerah Kegelapan
Tak boleh dianggap mudah macam perkara biasa aja. Di luar bulatan, jejari itu dah mengakibatkan keadaan huru-hara di bumi dan menyebabkan ramai manusia mati. Malah kuasa mereka itu dapat menghapuskan seluruh manusia. Kuasanya boleh menghapuskan semua manusia? Tak boleh ke serang mereka dari bumi ni? Kalaulah kita ada jalan untuk menghentikannya, rumah masih ada dalam tu. Tapi kalau ada isyarat, mereka masih hidup. Nanti kejap, Kapten. Kalau kapal asing masih ada, bermakna orang asing ambulan masih hidup. Tidak. Pada masa tu, orang asing ambulan memang dah pun. Apa benda? Apa dia ni? Serangan dari bawah. Kalau awak boleh masuk, peluang keluar adalah Sifa. Kalau boleh masuk, nak keluar mesti boleh. Pengarah awak perlu ada di sini. Bukan saja untuk Kapten Ryu. Macam mana kalau berlaku apa-apa pada awak? Pasukan guys, apa akan jadi nanti? Selepas Mirai keluar dari bumi, tinggallah Ryu seorang aja. Dia telah banyak melatih ahli baru. Dia selalu percaya Mirai yang dia latih adalah pelindung untuk bumi ini. Tapi bumi ini perlu dilindungi oleh tangan kita, tangan manusia. Tak kiralah susah ataupun bahaya. Kumpulan saya ini mesti boleh menang. Tapi sekarang, Ryu perlukan pertolongan. Saya takkan belot pada dia. Pendapat tu bukan dari awak seorang aja. Saya pun sama. Tuan Pengarah, betul cakap Cik Misaki tadi. Tunggu kat sini. Tapi, awak mesti dengar cakap orang tua. Kuasa mereka adalah kuasa yang paling hebat. Kita perlu percaya pada mereka berdua tu. Rakan-rakan akan datang menolong mereka. Rakan-rakan? Kan dah cakap, pengarah tak lawan seorang-seorang. Semua orang akan turut sama. Rakan-rakan semua sanggup susah payah bersama. Ryu dalam keresahan kan? Saya baru balik ke Jepun, jadi tak ada masalah. Cuma kami aja akan dapat. Selamatkan mereka berdua. Itu ajalah. Kami semua akan bersama. Awak semua? Walaupun semua orang dah pun terpisah, akhirnya dapat dipertemukan lagi. Gun Phoenix dah boleh keluar sekarang. Bagi saya bawa. Pegawai? Tempat saya dah lebih tinggi dari awak. Saya bukan lagi sebagai seorang kapten. Betul tak? Ha? Kan? Kapten Sakmisu? Amzaki, awak tak apa-apa? Tak.
Kejap, Eji. Kapten! Kapten! Haruzaki! Cepat lari! Tunggu pertolongan datang! Tak guna. Menyerah kalah ajalah. Nak aku menyerah kalah? Itu aku takkan buat. Aku tak tahu nak menyerah kalah. Haruzaki! Awak mesti hidup. Awak mesti kalahkan benda ni. Cepat lari! Larilah! Guys, serahkan pada saya! Ultraman Mebius. Ultraman Shikali. Itu memang betul-betul dia. Mebius, awak dengar tak? Ultraman sekali sekarang ni berada dalam Fukeja. Dengar sini, dalam dunia ni cahaya kami tak ada kuasa. Dapatkan senjata itu dan serang dia. Apa yang berlaku pada awak? Cepat, dah tak ada masa lagi. Mebius!
Ready, go! Jadi. Awak ni siapa? Tadi saya dah cuba lari, tapi saya tak dapat nak selamatkan Kapten Ryu. Saya lah yang menyebabkan Kapten Ryu terbunuh tadi. Ultraman ウルトラマンメビウスガイデンアーマードダークネスステージ2不滅の魔外装